Sejuk macam mana pula? Kalau musim panas kan siang dia panjang, malam dia pendek. Musim sejuk dia berlawanan. Berlawanan maksudnya ni saya cerita hak sejuk tu sekali. Contohlah, macam sekarang ni musim panas dekat Saudi, subuh pukul 4. Insya pukul 8 lebih. Katalah 8.30, 4.30. Saya ambil genap lah. 8.30 sampai 4.30. Masa 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12, 1, 2, 3, 4. 8 jam malam. Kalau musim sejuk, dia boleh pergi sampai pukul 7, 7.30 insya. Maksud dia awal sejam. Lepas tu malam, dia lagi lewat lebih kurang dalam, macam lah ni kalau kata 4 lebih. Nanti kalau musim sejuk, dia jadi subuh dalam 5.30. Dia lewat matahari lambat. Jadi dia tambah lebih kurang, kalau kata tadi 8, dia jadi 10 jam. Lebih panjang. Satu, malam dia panjang. Yang kedua, sejuk. Jadi sejuk ni dugaan ujian bagi banyak orang. Bila sejuk ni kita rasa macam orang terkena tindih tu. Nak bangun tidur subuh tu kan, macam kena tindih. Jadi rancanglah sebaiknya. Musim sejuk ni memang kalau bangun subuh tu, subuh dia betul-betul sepat. Sejuk adalah pada waktu subuh. Boleh pergi sampai 10 darjah Celsius, 9 darjah Celsius. Paling kerap dalam belah-belah darjah Celsius lah. Jadi apa pun, ingat, jaga kesihatan, sedia mental dan fizikal. Bila kita tahu sejuk, kita tahu apa kita nak prepare, tak ada masalah. Kita tahu panas, kita tahu apa nak prepare pun tak ada masalah. Yang masalah kalau kita pakai redah je, follow orang. Follow ni benda yang sangat-sangat bahaya. Jadi harap menjawab dan harap bermanfaat. Jangan lupa like, komen.